Harga emas tertinggi dalam sejarah. Harga emas melonjak menjelang akhir tahun. Harga emas bakal melonjak. Wah, rasa macam nak beli je banyak barang emas kan? Tapi tak minat pula pakai banyak barang emas. Rasa rimas. Nanti orang ingat kita nak belagak pula, show off. Atau takut pula nanti ada orang menghendap. Wah, banyaknya barang emas dia. Kalau nak jadikan emas ni aset, tak semestinya kena pakai gelang rantai sebesar-besar rantai kapal tu. Paling selamat dapatkan dalam bentuk gold bar. Sekarang ni buat pertama kalinya tamu gold dengan kerjasama pengkarya seni Malaysia Izzati Suza. Kini ada gold bar edisi raya 2025 dengan pelbagai reka bentuk eksklusif dan premium. Reka bentuknya comel tau, unik dan berat dia pun berbeza. Ini emas tulen ya Cik Kak, diperakui oleh Asair dan Sirim. Ramai peminat emas dah dapat tahu untuk buat koleksi. Jadi jangan ketinggalan. Macam mana cara nak dapatkannya? Pergi je ke kedai di Kuala Lumpur dan Kampung Baru tu. Search aja Tamu Gold, mesti jumpa punya. Ataupun follow di TikTok Shop. Ikut aja akaun kat bawah tu. Manalah tahu anda akan jadi pelanggan bertuah. Beli je gold bar dapat duit raya. Ataupun bermacam hadiah sepanjang bulan. Jadi dapatkan.